Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini. Insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung pengajian Kitab Tauhid bab yang ke-38 bab yang ke-38. Bab yang ke-38 ini di bawah tajuk siapa mentaati ulama dan umara dalam mengharamkan apa yang dihalalkan Allah atau menghalalkan apa yang diharamkan Allah, bererti telah menjadikan mereka Tuhan selain Allah. Secara umumnya kita boleh kata bahawa tajuk ni perbincangan berkenaan dengan istilah yang dibuat oleh ulama, dia panggil syirik fit ta'ah. Syirik fit ta'ah, silap diletakkan ketaatan, sebenarnya dia boleh membawa kepada syirik. Cuma nak faham tu mesti melalui perincian dia, mesti melalui perincian. Jadi bab yang ke-38 ini, sebelum kita pergi kepada perbincangan, tajuk yang ke-38 sebenarnya dia menyentuh berkenaan dengan ketaatan. Dalam agama kita ni dia ada istilah ta'at mutlak dan ta'at muqayyad. Ta'at mutlak ni hanya Allah dan Rasul. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Itu nak ta'at mutlak. Bila sabit daripada Quran dan daripada hadis, kita wajib ta'at. Kita wajib ta'at. Itu dia panggil ta'at mutlak. Satu lagi, wa ulil amri minkum. Ati'ullah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Ta'at kepada selain Allah dan Rasul, khususnya pemimpin, itu dia muqayyad. Muqayyad ni maksudnya ketaatan itu terhenti di atas perintah daripada pemimpin itu. Tak kiralah pemimpin itu peringkat mana dari segi hierarki kepimpinan itu. Kalau perintah mereka sebenarnya menepati syariat, tidak menyalahi syariat, boleh jadi kita tak setuju, tetapi tak salah dengan agama. Misalnya dalam hubungan kita dalam sebuah negara, bila kerajaan buat apa ni kita kata peraturan, boleh jadi kita atas dasar peribadi kita tak setuju kerana sebab-sebab tertentu, tetapi bila diukur dengan agama kita, Quran hadis dengan pengajian, tak salah pun. Dan kerajaan buat tu ada alasan dia, kena patuh tu. Kalau mai ikut perasaan individu, dia akan jadi rosak sistem dunia. Itu maksudnya. Jadi sini ni, kenapa bab ini diletak di bawah bab akidah? Kerana inilah isu yang berlaku kepada Bani Israel di kalangan Ahlul Kitab. Bila kematian, bila Nabi mereka meninggal dunia, lama kelamaan pendekatan-pendekatan yang digunakan oleh ahli agama, akhirnya masyarakat dia faham orang agama ni dia boleh menentukan hukum. Bahkan maklumat agama ni terhenti setakat ulama mereka. Kita orang Islam tidak, balighu anni walau ayah. Urusan agama mesti kena sabit daripada aku, kata Nabi SAW. Kalau nak bincang khilaf, nak bincang puasa, ada dalil daripada aku. Itu maknanya maklumat agama kena sapa ke Nabi. Dia tak boleh terhenti pada ulama saja. Jadi ulama yang fungsi dia adalah memperjelaskan kepada masyarakat. Dan kita pun belajar dengan ulama, nak memahami Quran, nak memahami hadis, nak memahami wahyu. Jadi maknanya hakikatnya ulama sebagai wasilah untuk kita faham agama. Sebab itulah ulama ni bila dia mengajar, bila dia pendedah atas agama, dia sendiri kena menjadi orang panggil silah perantara antara kita dengan Nabi. Kita nak faham Quran tidak melalui ulama. Kalau ada ulama, bila dia buat satu-satu hukum, dia tidak berpalu pada Quran dan hadis, kita tak wajib patuh. Dan dia berdosa sebab apa? Sebab dia perkenalkan agama tak kena dengan prosedur agama. Tak boleh. Tu. Sebab itulah dalam ni anak nak bincang dulu, sebab ni panggil juga, cuma nak sebut dulu gambar dia gini hadirin. Kita kena faham. Dalam kehidupan beragama kita ni, bila Nabi kita ni sudah meninggal dunia, ia menjadi gala-ganti selepas Nabi itu para sahabat. Jadi makna generasi yang kedua, yakni generasi tabi'in, dia akan rujuk pada sahabat lah. Semua tu dengan maksud nak memahami ajaran Nabi. Tu maksud dia nya.
Anda sebut sahabat tu, selepas ni kita akan tengok bagaimana cara sahabat menyampaikan agama kepada kita. Jadi isunya adalah bila kita kata isu balighu anni wala ayah, isu di situ isu dalil. Isunya adalah dalil. Bila seorang nak bercakap agama, dia mesti ada dalil. Dan kita kena ingat, dalam agama Islam ni salah satu cara, kaedah yang Allah nak kekalkan keaslian ajaran agama ni, Allah Subhanahu Wa Taala hidupkan umat Islam ni, khususnya di kalangan agamawan dan orang Islam sendiri, dia bertanya dalil. Dan dalil yang dia tanya ni dalil dalam isu yang dia rasa pelik. Dia tak pernah dengar, luar biasa maklumat tu, baru dia tanya dalil. Kalau bab rokok, dia tak tanya dalil dah. Bab sujud, dia tak tanya dalil dah. Tapi bila isu yang melibatkan pelik, ganjil. Sebab orang Islam ni, bila kita didik dia dengan wahyu sama ada Quran ataupun wahyu hadis, dia akan jadi pemikiran tu, dia akan jadi berada di atas landasan yang betul. Sehingga kalau ada sesuatu yang terbetul, dia tersentak. Tersentak itulah kadang-kadang sebut, betul ke begini? Selagi ada keadaan itu, selagi wujud keadaan itu dalam diri masyarakat, semua akan terjaga. Orang agama pun berhati-hati nak bercakap. Tokoh-tokoh agama pun dia bila nak tu kena study dulu, kena buat homework dulu nak mengajar tu dah. Mana maklumat tu kalau dia tak pasti sahih, dia tak sebut, dia semak dulu. Banyak tangguh maklumat apa-apa sebab tak jelas. Dia akan jadi gitu. Yang ketiganya, kadang-kadang fenomena ini dilihat oleh setengah orang, dia kata balah. Dia kata berlaku perbalahan. Orang Islam ni banyak berlaku perselisihan. Tidak. Itu cara Allah nak jaga agama. Supaya kita tengok lah ni lah. Kita hidup di zaman internet. Maklumat dia orang mengajar, boleh jadi audience di hadapan ni tak ramai. Tapi manfaat tu lebih besar. Sebab apa? Sebab dia ilmu ni hidup dalam alam maya. Bergerak di atas talian kita kata. Bukan dalam. Jadi keadaan-keadaan itu, bila ada sahaja orang-orang yang menyapa agama tersilap, akan ditegur. Tersalah ditegur. Ataupun tak cermat, tidak berhati-hati dalam penyampaian, bila berlaku akan ada orang tegur. Kadang-kadang dia buat react, kita kata dia buat react. Dia respon terhadap ustaz tu, dia sebut dalil gini, ustaz sebut ni tak betul. Sebenarnya itu cara Allah nak jaga agama. Sebab tu setengah-setengah anda nak tengok, setengah-setengah ustaz tu memang anda nak perhati berlaku perubahan pada ustaz-ustaz dulu satu ketika tak cermat dalam penyampaian agama. Tetapi bila berlaku begitu, dia jadi berhati-hati. Sehingga kita dengar apa? Kata banyak ada berlaku perubahan ustaz ni. Itu kebaikan dia. Sebab itulah anak sendiri pun pengalaman kita cuba dah sedaya mungkin tu. Kalau hak tak yakin kita tak sebut. Kadang-kadang hak kita sebut tu salah lagi. Bila ada orang tegur, kita betul balik. Kadang-kadang kita rasa Allah takut pasal nak mengajar ni. Apa? Salah tu. Tapi bila kita didik masyarakat, maknanya belajar dengan ramah guru, kalau ada rasa maklumat tu ganjil, bercanggah di antara ustaz ni, dia muzakarah dalam bentuk soal jawab dalam kuliah. Tu cara dia. Tu cara dia sebenarnya. Kalau kita nak bincang hal ni, sesiapa di bawah tajuk ni, sesiapa taat pada ulama dan juga umara. Ulama ni mana pemimpin agama, umara ni pemimpin politik yang mengurus hal ehwal manusia. Bila mereka mengharapkan sesuatu, kita sebagai orang awam ni kena tahu, kena yakin bahawa dia sebut tu ada dalil ke tidak, kena ambil maklumat betul ke tidak. Jadi maknanya masyarakat ni dia kena berpengetahuan. Salah satu kaedah untuk berpengetahuan adalah guru tu ramai. Itu salah satu. Guru seorang tak cukup, dia kena ramai guru selama mungkin, setakat yang kita boleh. Kadang-kadang guru dalam bentuk kita baca kitab. Bagi ulama-ulama baca kitab tu mana dia sedang berguru, sebab dia sudah ada ilmu alat, dia boleh baca kitab sendiri. Enggak kalau kita belajar pula dengan guru, boleh baca kitab pula, ada pula tempat rujuk kita, insya-Allah hadrat kita boleh ilmu yang benar. Sebab kesungguhan kita nak ambil maklumat dengan ikhlas tu, Allah akan jaga kita. Allah akan buka pada kita ruang. Allah akan jaga kita. Orang-orang yang betul-betul ikhlas, bersungguh-sungguh ni, insya-Allah Tuhan jaga. Kita yakin itu. Kalau salah pun tidak lama dan tidak dalam kis-kis yang kritikal. Kalau salah pun. Baik, cuba kita tengok. Mula-mula sekali, tuan kitab ni dia sebut, dia kata, sebenarnya apa hubungan antara bab yang ke-38 ni? Sebab ni tajuk ni dia silap-silap hari bulan, dia boleh bawa pada syirik ni. Kita akan tengok depan ni. Kalau tidak pergi kepada syirik pun dia berdosa besar. Bila mana? Bila mana kita taat membabi buta. Taqlidul a'mal, ikut secara buta. Tak kira dah mana ulama tu ataupun sesiapa sahaja bercakap tentang agama tu, kita tak ambil kira mana dalil. Kita pakai terima atas rasa kita percaya pada dia. Begitu saja.
dia menyebabkan kita berada dalam dua keadaan. Sama ada kita terima, boleh jadi kita berdosa besar. Sebab apa? Sebab kita tidak cermat. Dia bermudah-mudah, kita pun bermudah-mudah juga. Ataupun kita tahu tapi kita mengiyakan apa? Sebab kita hormat kepada dia, menyada padahal kita tahu. Ataupun kita tahu tak betul, tapi atas dasar keduniaan, kerana nak sesuatu, kerana sebab-sebab itu kita tahu salah, kita ikut juga. Itulah yang ditekankan dalam tajuk ni. Baik. Adapun hubungan antara bab ini dengan tauhid adalah kerana ketaatan merupakan satu bentuk ibadat. Ta'at ni hadirat adalah ibadat. Ta'at kepada Allah dan Rasul ibadat. Ta'at pada ibu bapa ibadat. Ta'at pada cikgu ibadat. Ta'at pada sesiapa saja yang orang panggil pemimpin kita. Tak kira pemimpin itu peringkat rendah ke peringkat tinggi, itu termasuk dalam tuntutan agama. Maka dia jadi ibadat. Bila kata ibadat, dia kena urus biar betul. Kena pasti. Kita tak boleh ta'at kalau tak betul. Kalau kita tengok contoh ulama-ulama kita dulu, misalnya Syahnun, Imam Nawawi dia, kita nak baca sejarah dia. Dia ni makna akta lah, kita kata peraturan. Contohnya Imam Nawawi bila kerajaan ijtihad nak naik cukai pada rakyat atas alasan nak memperkukuhkan sistem pertahanan negara, Imam Nawawi dia kata boleh. Sebab bila kata cukai, dia membebankan rakyat. Tapi boleh kalau keperluan negara, tetapi dengan syarat pemimpin tidak boleh hidup mewah. Sebab tu Imam Nawawi dia minta pemimpin jual harta dia biar dia hidup bersama masyarakat. Sebab pemimpin ni kalau dia kaya luar biasa, rumah sampai aset berjuta-juta, Imam Nawawi kata tak boleh dia ambil. Salah kalau dia ambil cukai dengan rakyat. Apa tu? Sebab apa? Sebab dia ni jadi seolah-olah dia ni macam mengambil kesempatan sebagai pemimpin. Mengauk kekayaan tu dikira tu. Apa begitu sekali? Imam Nawawi tak benar. Imam Nawawi tak benar. Bahkan Imam Nawawi mana dia tidak targhib, dia tidak motivasi rakyat, dia tidak show ke rakyat bayar cukai. Dia senyap. Tak tahu. Kat Imam Nawawi pengaruh besar di Syam pada waktu itu. Itu anda sebut tu, namanya ulama kita dulu dia bebas. Dia tak terikat dengan orang. Sebab tu bila dia nak sampai agama, dia sampai semahu-mahunya, sebebas-bebasnya, seikhlas, sebab dia tak terikat dengan orang. Dia tak ada majikan. Ulama kita. Anda sebut ni supaya hadirat boleh nampak lah bahawa kita bincang ni dia boleh membawa pada syirik. Selepas ni kita akan tengok. Jadi oleh kerana ketaatan kepada pemimpin, tak kira lah ibu bapa ke, guru ke, penghulu ke, wakil rakyat ke, menteri besar ke, sampai ke peringkat kita kata Perdana Menteri yang agung, kaedah sama saja. Kalau perintah mereka tu tidak bercanggah dengan agama, wajib tak? Wajib tak? Secara umum gitu. Baik. Maka kerana itulah penulis rahimahullah mengingatkan dengan bab ini akan wajibnya mengkhususkan Allah dengan ketaatan secara mutlak, dan tidak boleh seorang pun ditaati kecuali apabila ketaatan kepadanya bukan dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Kalau kita taat pada dia walaupun perintah dia tu ada unsur maksiat, unsur derhaka kepada Tuhan, tiba-tiba taat juga, dia tidak makruh, dia dosa besar. Hak berlebih buat laginya tahu tak boleh tetapi taat juga, dan menganggap apa yang taat pada dia itu mesti, dan anggap ketaatan yang salah itu sebagai benar. Itu boleh bawa pada syirik. Boleh bawa pada syirik. Khususnya dalam isu-isu yang berkait dengan keagamaan. Dan inilah yang berlaku kepada padri-padri Kristian ataupun kita kata pendeta-pendeta Yahudi. Dia pula menentukan hukum halal dan haram dalam isu-isu agama. Dan dia tidak bawa masyarakat mengenal wahyu. Dia tidak bawa masyarakat supaya memahami ajaran Nabi mereka. Bahkan agama ni berhenti pada dia. Bahkan dia pula lama-kelamaan dia berjaya mempengaruhi masyarakat. Dia ni wakil Tuhan. Tu bahaya. Ni lah. Baik. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama'. Aqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taqulun qala Abu Bakrin wa Umar." Kata Ibnu Abbas, aku khawatir kamu akan ditimpa hujan batu dari langit. Maknanya aku bimbang engkau akan diturunkan azab oleh Allah. Tu maksudnya. Bila tu buatlah, itu tidak uslub bahasa kita tu. Aku bimbang kamu ditimpa hujan batu dari langit. Aku sebut Nabi SAW telah bersabda, tiba-tiba kamu kata Sayyidina Bakar kata gini, Sayyidina Umar kata gini. Jadi bila aku sebut Nabi kata gini, tiba-tiba kamu sebut kata-kata Sayyidina Bakar dan kata Sayyidina Umar hak bercanggah dengan hadis tu.
Isu dia ni belakang tu dia ada sebut kan. Baik. Kita tak faham tu kalau setakat tu sebut tu. Padahal kita tahunya Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar ni tak ada bercanggah dengan Nabi SAW. Secara umumnya begitulah. Baik, apa dia isu dia sebenarnya? Sama-sama sahabat ni. Ibnu Sahabat ni tokoh ilmu lah. Abu Bakar Sayyidina Umar ni tokoh ilmu juga. Cuma dia ni terlibat dengan politik. Jadi bila terlibat dengan politik ni maknanya semasa dia terlibat dengan politik tu banyak perkara lah bab ilmu ni dia ketinggalan. Sebenarnya sebab apa? Sebab hak ni sahabat tetapi guru di kalangan sahabat. Maha guru di kalangan sahabat. Ibnu Abbas ni maha guru tafsir. Baik, apa dia maksudnya? Aku ayat Nabi kata begini. Tiba-tiba mu ayat Sayyidina Abu Bakar kata gini. Sayyidina Umar kata gini. Aku memang takut Tuhan turun bala. Apa tu? Canggah hak Nabi. Sayyidina Abu Bakar ni bukan tutup di zaman kita ni. No, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Tak boleh. Baik, cuba kita tengok. Asar ini dengan lafaz seperti ini dibawakan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah dalam kitab ada Majmu' Fatawa. Dia buat tu nombor tu semua tu. Dan Ibnul Qayyim dalam kitab ada I'lamul Muwaqqi'in yang ditahqiq oleh Syekh Mashhur bin Hasan Abu Salman hafizahullah ta'ala, dan ia tidak disandarkan kepada sesiapa pun. Maknanya dia isyarat bahawa hak ni mana tak kuat ni riwayat ni. Dia nak isyarat tak kuat sebab dia tidak disandar kepada sesiapa pun asal ni. Maknanya sanad itu mana ada masalah lah, soalan gitulah. Baik, Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanad yang lemah. Ni cerita ni. Aku kata gini, tiba-tiba munduk ayat kata Sayyidina Abu Bakar kata gini, Sayyidina Umar kata gini, yang bercanggah dengan qala Rasulullah. Memang aku takut Tuhan turun bala dalam bentuk hujan batu. Imam Ahmad buat keluar juga riwayat ni hak tadi tak ada sanad pun. Tak ada sanad. Imam Ahmad buat mari juga sanad tapi lemah daripada Ibnu Abbas. Dia kata ni riwayat ni lemah. Nabi SAW melakukan haji tamattu'. Tamattu' ni makna buat haji kemudian. Gitu buat umrah dulu. Buatlah. Oh kita 2 kali sehari buat umrah. Tak apalah buatlah. Maknanya buat umrah dulu. Lepas tu baru haji. Nabi mengikut riwayat. Tapi riwayat ni lemah. Ibnu Abbas kata Nabi melakukan haji tamattu'. Lalu ada yang kata, dia kata Abu Bakar tak buat tu. Dia suruh haji ke dia? Haji ifrat. Buat haji ifrat. Apa lagu tu? Aku ayat Nabi buat jelas sahih. Tak apalah. Baik, tak apalah. Maka Ibnu Abbas berkata, arahum sayahlikun aqul qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sebenarnya naktah bertinih tu kena letak selepas aqul tu baru tu mengikut tata bahasa. Sebabnya arahum sayahlikun aqul qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaqul naha Abu Bakr wa Umar. Aku hairan bimbang aku mereka akan dibinasakan oleh Allah. Aku kata qala Nabi sallallahu, Nabi kata begini. Maknanya dalam isu haji, Nabi kata haji tamattu' tu hak moleknya Nabi buat tu. Gitulah kira-kiranya. Tiba-tiba dia kata, dia kata Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar tak buat tu, suruh buat haji ifrat tu. Suruh buat tu. Apa lagu tu ya? Syekh Mashhur bin Hasan Abu Salman berkata, asar ini juga diriwayatkan dalam Jami'u Bayani Ilmi wal Fadl wa Fadlihi. Ibnu Abdul Bar menyandarkan kepada Abdul Razak dari Ma'mar dari Ayub. Kata Ayub, Urwah mengatakan sesuatu pada Ibnu Abbas. Maka Ibnu Abbas pun kata, demi Allah, apalah aku lihat kamu ni tak berhenti duduk utamakan kata-kata orang lain sebelum Allah turun azab. Bertaubatlah dari Tuhan turun azab. Kami bawakan hadis daripada Rasulullah, tiba-tiba kamu duk bawa pendapat Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar untuk menentang dia. Tadi kan kita tengok tadi dah alih atas tadi, nampaknya riwayat ni ada kata tak ada sanad. Kalau Imam Ahmad pun mari lemah, tapi Syekh Mashhur kata sanad dia sahih. Syekh Mashhur kata sanad sahih. Lihat juga kitab Taisirul Hamid dengan tahqiq Usamah bin Ataya tu. Dia gini sebenarnya ana nak sebut gini. Sebab ni ana baca. Kalau kita terima hadis ni sahih mengikut yang Syekh Mashhur sebut, sebenarnya hak ni sebab Nabi buat haji sekali ya. Kan kita duk belajar bab haji. Mana ulama khilaf tu. Ulama khilaf dalam bab Nabi ni buat haji ni hak mana. Sebab tu dia timbul 3 tu. Tamattu', ifrat, qiran. Apa tu? Mari mana khilaf? Mungkin Nabi buat haji sekali ya. Dia ada perbincangan panjang. Sebab tu hak ni ana nak ambil jalan keluar daripada hak ni, nak ayatnya Ibnu Abbas kata aku sebut Nabi sebab bab haji ni pun khilaf di kalangan sahabat juga. Janganlah bila kita kata Rasulullah buat haji tamattu', hadisnya sahih gini.
Jadi kalau kamu nak bawa pandangan lain, kata Sayyidina Abu Bakar kata gini, mungkin dia ada alasan sendiri, tapi janganlah sebut masa aku kata qala Nabi. Janganlah buat gitu. Sebab apa? Nampak zahir itu bercanggah dengan Nabi. Walaupun kamu bawa kata-kata Sayyidina Abu Bakar, kata-kata Sayyidina Umar. Banyak adalah bab, misalnya bab faraid. Khilaf di kalangan sahabat. Adalah tempat-tempat khilaf. Bab semaya saja 200 lebih. Kita duk belajar bab semaya kira saya tu. Banyak mana khilaf? Tapi sahabat lagi. Akak takbir pun khilaf. Lepas tu lagu tangan duk mana bab semaya saja, lepas tu jari duk musing pun ada, senyak pun ada. Macam-macam. Lepas tu akak tangan ni berapa kali setengah kata, takbiratul ihram, lepas tu tak akak dah. Macam-macam kita jumpa. Tak belit. Cuma ni bila aku kata Nabi kata gini, kalau boleh maknanya janganlah menampakkan secara zahir. Buat mari kata-kata orang lain tak sama dengan riwayat yang aku bawa, walaupun kata-kata tu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Apa nak jaga jangan dia panggil dia taswi ikhtilaf secara zahir, secara suri tu taswi berlaku ikhtilaf. Belum gitulah. Baik, kita tengok syarah dia lah di sini. Ringkas saja ni. Jadi perkataan, sebab anda tengok, anda duk cari juga dalam internet kamu, sama dalam AI ataupun dalam Google search ni, dalam bahasa Arab kita tengok. Memang jadi bagi setengah-setengah ulama dia kata, dia ramai juga ulama kata asar ini Ibn Abbas dari riwayat ni, dia kata hadis terlalu dhaif. Terlalu dhaif. Tapi kalau kita pergi seperti Syekh Masyhur kata sahih dalam konteks tadi. Jadi perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sebagai jawapan bagi yang berkata bahawa Abu Bakar dan Umar tidak berpendapat wajib haji tamattu. Beliau berdua berpendapat afdal atau yang lebih utama ialah haji ifrad. Haji ifrad. Mana buat haji dulu. Buat haji dulu. Lepas tu umrah lepas tu. Nak buat bila tak apalah. Sedangkan Ibnu Abbas berpendapat bahawa haji tamattu itu wajib. Jadi pendapat ini kuat berdasarkan hadis-hadis Nabi yang sahih. Jadi Ibnu Abbas bimbang, berlaku kebimbangan, kekhawatiran Ibnu Abbas Allah akan menurunkan hukuman azab dari langit dengan cepat dan amat buruk kepada orang yang mendahulukan ucapan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab keimanan kepada Rasul mewajibkan untuk mengikuti beliau dan mengutamakan ucapan beliau atas ucapan semua orang. Siapa pun orang itu, walaupun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, kalau berlaku gitu. Padahal kita tahu bahawa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ni tak ada menyanggahi. Kalau riwayat Nabi saya tak ada dia canggah. Anda nak baca Khatib Baghdadi, dia kata khususnya sahabat-sahabat utama ni, kata kalau ada disebut dalam kitab, kata disebut dalam kitab ni khususnya Syiah lah. Kalau tidak Syiah pun dalam kitab kita kata amalan Sayyidina Abu Bakar bercanggah dengan hadis sahih. Dia kata tak ada sah pun sahih. Tak ada sahih. Tak ada sahih. Anda duk baca saja. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, kalau hak dia faham tu bercanggah dengan sahabat lain, dia akan tanya, "Apa aku faham gini?" Misalnya bab faraid, Sayyidina Abu Bakar, ada setengah hukum tu dia faham gini, baru sahabat faham gini. Bila dia tanya sahabat tu ayat hadis gini, dia pergi tanya pula orang lain. Pakak pergi cari sahabat-sahabat, dia akan pergi cari sahabat-sahabat yang dikira sebagai ilmuwan. Betul ke dia ni kata ni? Nabi kata gini, dia sebut hadis ni betul ke tidak? Bila dia buat pengesan baru dia terima. Maknanya cuma betul tu. Enggak, kita kena ingat dari isu agama ni, khususnya isu ibadat, isu syariat. Kenapa Syah Waliullah Ad-Dihlawi tak ada dengan risalah kecil saja, tak sampai 100 muka surat. Dia kata kenapa berlaku khilaf dalam isu agama zaman sahabat? Bukan bab akidah, bab fiqh. Apa berlaku? Dia ayat ni. Nak ayat ni zaman sahabat. Salah satu sebabnya kerana kenyataan Nabi pun berbeza. Ada ketika Nabi kata gini, ada ketika Nabi kata gini. Kadang-kadang yang Nabi kata dulu tu telah masuk, kadang-kadang tak. Cuma nak ayat keluar saya fiqh. Macam-macam lah. Sahabat Nabi ada setengah sahabat mati. Rokok tu, pegang. Masa rokok tu, tangan tidak letak di lutut. Pakai dia tak gitu tangan. Dia tak celah paha, tak celah lutut. Ada. Kita nak bincang. Walaupun ulama sahabat lain kata hak tu zaman dulu tu mereka awal tu tak ada. Tapi dia kata dia dengar di Nabi kata. Dia ikut tu. Tak apa tu. Mana awak? Benda-benda gitu. Bak sentuh laki puai khususnya suami isteri. Khilaf dari zaman sahabat. Jadi perkara-perkara itu kalau kita tengok khilaf kerana pemahaman nas. Mesti ada nas. Dia tak ada khilaf tanpa nas. Tiba-tiba khilaf sendiri. Itu bukan khilaf agama tu lah tu. Jadi kita kena faham tu kan. Cuma sebab tu bagi anda nampak sininya Ibnu Abbas nak ayat di sini dah tuai kitab tengok mari nak ayatnya sebesar mana orang tu bila disebut hadis Nabi yang sahih dia tak boleh lawan, mesti kena utamakan hadis Nabi, mesti kena utamakan hadis Nabi. Apa faedah daripada asar sahabat ni? Yang pertama sekali wajib mendahulukan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas perkataan selain beliau siapa pun orangnya. Ana faham ni kadang-kadang hadis Nabi ni
boleh betul dah zahirnya gini, tapi kadang-kadang pemahaman kita pun silap, ada juga. Ada juga kadang-kadang menyebabkan berlaku banyak apa ni kita kata salah faham hadis. Sebab tu dia kena ngaji lah. Setelah ngaji kita kenapa? Kalau khilaf, sebab apa khilaf? Khilaf berdalil. Ada setengah-setengah tu, contohlah kita kata contoh. Ni contoh mudah lah ni anak ambil ni. Contoh mudah. Anak ambil dua contoh. Ni masa kita belajar lah, guru kita pun sebut, dia marilah pandangan ulama. Nabi lepas maya subuh kan, lepas maya sunat subuh sebelum Nabi baring, nyenging. Apa tidak menjadi amalan, meluah, khususnya di masjid. Sebab ulama kita faham, sebab dia ada setengah-setengah hadis ni perbuatan Nabi ni, dia panggil perbuatan Nabi yang tidak dikira sebagai syariat. Ada perbuatan Nabi tapi tidak dianggap sebagai syariat. Dalam istilah setengah ulama dia kata mana sunnah ghairu tasyri'iyah. Sunnah tapi tidak disyariat. Kalau kita nak amal ingat ke Nabi dulu, yalah. Kalau dalam syarah hadis masa anak belajar, guru ada sebut tu pertama kali ada dengan hadis tu, kita sekolah tak jumpa hadis tu. Dia kata Nabi bangun awal kan, opak bangun maya tahajud, sampai subuh baca Baqarah rakaat pertama. Jadi bila masuk waktu subuh Nabi mai sunat fajar tu, lepas tu Nabi baring kan nak berhenti, nak lenguh subuh, nak rehat. Ada yang kata begitu, maknanya faktur. Jadi kalau kita tak ada lenguh apa, kita pun bangun lewat, orang baru bangun, tak ada keperluan buat gitu. Lepas tu sah lagi. Tapi kena ingatlah, anak sebut ni nak ayatnya ada khilaf. Lepas maya kan, kita tengok tu imam akan menghadap makmum lah. Memang itu sunnah. Tapi ada setengah ulama kata Nabi buat gitu bersebab. Sebabnya ke dia? Nabi nak tengok sahabat dia ni ada mari ke tidak. Ada ke tak mari? Kalau tak mari, Nabi buat tindakan. Memang ada pun dalam hadis. Nabi tanya apa tak mari. Ali misalnya ada riwayat ke, sahabat kata dia sakit mata. Atau Nabi suruh panggil, Nabi pun kira-kira ruqyah. Syariah lah kira-kira. Bukan ruqyah. Sama mana Nabi baca tu, Nabi baca sesuatu ayat Quran, lepas tu Nabi muha atas muka dia tu, jadi sialan. Itu mukjizat, dia anggap oleh ulama mukjizat. Jadi setengah ulama kata tu tujuan paling tengok tu. Bukan paling tengok orang makmum pun malu tunduk gitu dah duduk depan tu. Bukan maksud gitu. Setengah kata dah. Memang itu sunnah. Kalau kita tak faham apa pun, mungkin Nabi buat. So kata Nabi buat semua. Lalu tengok dalam syarah. So kata man tahu mana Nabi buat semua. Itu khilaf pula. Jadi benda-benda gitu kalau kita pakai pendapat zahir, maknanya Nabi buat, kita buat. Tak ada masalah pun. Dia kalau kita buat kerana ada keperluan, misalnya kita paling kerana ada nak tengok. Boleh jadi kita janji dengan siapa-siapa tengok dia mari ke tak. Setelah kata kerana ada sebab. Mana Nabi buat tu bukan tak ada sebab. Macam-macam lah. Lepas tu kalau kita nak pergi lagi dah, ada kata pakai seluar sikap. Setengah tu atas pada buku lalu. Sikap mana? Anda tengok tu, ada jumpa depok tu. Hampir separuh ti. Kalau daripada lantar tu nak dekat sedekah juga lagi ke. Dia tanya, dia sebut kan. Dia kata labuh luar Ustaz Ding. Dia kata, anak kata sedang molek dah setahun. Dia kata nak sunnah Nabi. Dia kata sikap. Anak kata tak. Anak tak faham gitu. Jadi pemahaman tak apa tu tidak. Dia tak akan jadi sesat tu. Sebab memang ada pun. Cuma faham lagu mana. Situ yang jadi hilah tu. Kan Nabi sebut khuyalak kerana sombong. Lepas tu kita kena faham pula banyak kau. Masalah tradisi, budaya setempat kena tengok. Kalau Tok Guana dia sebut, kita kena tengok apa yang Nabi sebut sifat sombong ni. Kadang-kadang sifat sombong satu bangsa tak sama dengan ciri-ciri sombong bangsa yang lain. Kena tengok lah. Kena tengok. Jadi benda-benda gitu khilaf lagu tu bagi anak tak apa. Ada seorang tak nak sebut nak suruh faham ni. Kadang-kadang pekah sebut gini, nampaknya jahat gini. Tapi kenapa ulama faham lagu lain? Itulah kita belajar tu. Itulah banyak lagi sebenarnya isu-isu gini. Kadang-kadang berdoa lah dia tengok sebuah hadis gini. Dia kritik anak. Ni dalam perjalanan yang kita nak pergi kuliah. Dia bawa kita pergi kuliah ni waktu nakal tu. Anak ni tak benar, tak ada cukup misalnya. Cuma kita pendek je. Dia duduk lidah kan. Dia duduk lidah lah. Anak ni tidak cukup. Pok dia ni 2-3 orang cukup lah aku. Kapak ji. Dia kata apa Ustaz Ding? Nampak panjang misalnya. Dia kata Tok Guru entah tu malah nak panjang lagi pada entah tu. Khilaf sunnah tu dia kata. Jangan akidah dia tu. Anak kata ke dia, cuba mari sehadis kata Nabi cukup licin misal. Kita belajar dari Sunan Nasa'i tu. Ulama kata Nabi dia panggil tu andai. Trim lah kita kata trim. Dia bukan cukup. Kalau kita kata cukup, begitu sama apa? Lepas tu mesti kau singgah kritik orang. Jadi isu pula. Kita pun salah habis pula nak jawab dia. Jadi benda-benda gitu hadirat kena faham. Kenapa? Kalau lagu tu cabut bulu ketiak kan? Dalam hadis sebut cabut. Cabut. Telah cabut tahu. Ibu tengok mata kak lah. Klik boleh buat lalu.
Pok itu cukup berlaku. Dalam tu sebut cabut. Lagu mana? Sebab tu ulama kata cabut tu kalau boleh cabut. Tapi kalau tak cabut cukup pun termasuk. Ada lah hurai. Ulama baik. Ada alasan gini. Kita bincang dulu sunnah saya. Bab pengurusan diri dalam masih bab taharah lagi. Kena faham benda-benda gitu. Ana sebut gitu supaya hadirat boleh nampak bahawa dalam isu yang kita nak bincang ni sebenarnya dia nak bawa hukum hak asal di zaman Nabi yang Nabi terak kepada sahabat sehingga sahabat faham hak dikatakan generasi terbaik umat lagu ni. Sebab sini tempat tak boleh longgar sebenarnya. Isu taat kepada hadis sahih, taat kepada wahyu yang nyata yang terang, hak jelas ni benda yang kritikal, tak boleh main. Betul dalam agama kita ada khilaf, tetapi biar jelas khilaf tu mesti ada dalil. Atau kenapa? Ni sebut sesuatu tak ada dalil, kalau orang tanya nak kepang. Ada tengok tu dia kata kalau tanya dalil pang lalu. Tu tak boleh lagu tu tak betul lagu. Kena faham molek ni. Takut kita kata ada juga saya nak bakar. Kata-kata dia bercanggah dengan hadis sahih. Itulah khatib Baghdadi kata, cek kat molek dulu. Baik, cuba kita tengok lagi sini. Kalau kita tengok nombor 2 ni, menyelisihi bila jelas petunjuk Rasul, hadis yang sahih, tiba-tiba dia buat hak tak sama dengan hak Rasul suruh, sebenarnya hak ni menjadi penyebab turun bala. Kalau berlaku dalam konteks individu, mungkin bala tu dalam skala dalam terpencil. Tapi kalau berlaku dalam konteks umum, tok guru pula sebut gitu, anak murid pun ikut, ni boleh jadi turun bala yang dalam bentuk skala besar. Atau kita bimbang. Sebab tu hadirat tak harus kita kata kalau Nabi gugukan kita ikut, kita tak harus walaupun niat kita molek ada takwilan dia. Tak molek kita guna gitu. Takut masyarakat salah faham. Dia salah fahamnya lagu mana? Makna tok guru tu lebih utama. Yang kedua, dia isyarat kepada orang tidak panggil tok guru ni seolah-olah macam dia tak akan mampu nak faham hadis Nabi. Ya, kok gitu. Sebab tu setengah-setengah orang kita ni hadirat, kalau tidak nama ustaz ke dah, walaupun alim tahu mana pun dia kata tak boleh nak kecek agama. Sebab orang agama ni dia kena ada pakaian khusus. Tu salah tu. Ada saya nak telefon mana. Dia tanya ana. Dia kata bagian tak lagu mana tu dia bak apa tu bel. Mana kata dah apa kata bel mana? Hak tulah dia. Ana tahu mana siapa ayat molek. Dia pun sebut nama lah. Ana tak sebut nama ini. Dia sebut nama dia kata dia tu tak ngaji agama tapi kecek agama. Kata orang tak ngaji agama tak boleh kecek agama. Ni boleh kecek agama. Kadang-kadang hak dia sebut tu penuh dengan dalil. Lah ke mana? Dia kata ngaji tu. Kita tahu mana dia tak ngaji. Dia kata dia bakal betul baik. Dia bukan dia baru 24 jam. Dia bakal betul baik. Kita kena ajak dia kata sama saya ni. Ana malah guna bahasa saya guna bahasa saya. Dia lain bahasa saya ni. Ana kata dia masa dia tak reba tu ana yakin dia ngaji sebab tu dia boleh kecek. Ada tanya dia tahu dia ngapa Quran tu. Tahu dia tu, tapi baca Quran tak betul. Tapi tu dia kata betul. Ana pun kata betul. Cuma pelik dia. Lepas tu dia kata baca Arab pun tak betul. Ana kata ramai mana ustaz baca Arab tak betul. Ada seorang tu isim sampai arah tukar lagi. Tapi bukan pondok. Minta maaf lah sebut. Ni cerita ni mana Afrika ke mana tak ingat. Dan ni betul orang panggil tok guru tu. Nak sebut pun malah bukan ana tidak maksud nak mengundah orang, tapi kita ni kadang tak adil kita letak pada orang tu. Pada kawan tu jangan main. Ana pernah tengok dia punya maktabah dia dalam satu sebab orang buat interview dia lah maktabah dia ada. Masa tu ni cerita mudah cerita ni. Inilah maktabah dia tu, dia habis duit untuk maktabah beli kitab sebelum ada zaman internet lagi. Ana rasa tak silap. Dia kata harga dia seperti sebuah kereta, apa tu kereta sport. Dia sebut. Dan dia tunjuk dia mana dia jaga sungguh, dia hormat sungguh kitab. Ana tahulah ana duduk Selangor, kita jumpa orang hak rapat dengan dia kata kuat ngaji tu ustaz dia ada tu guru dia. Memanglah dia tu dia bakal terbang. Orang kita ni banyak silap kan. Mana gitu. Hak tu anak kata tak betul kata tanila tu. Jadi hak kata ustaz ni ana boleh sebut. Baca hadis pun tak betul. Isi peharah tu kamu kau pondok duduk kita terus. Mana benda-benda gitu kena adil kita ni. Sebab tu jangan tengok orang tu dia kecek tu mana dalil dia. Mana dalil dia? Kena gitu. Tak kira lah siapa pun. Kalau Maulana sebut di India ni kadang-kadang hak duk baki mutu jangan main tu alim. Malah jadi tu imam tarawih. Si duk baki mutu cuma ai telgai tangan. Rupanya ngaji agama main tu hebat. Di Syahala di bukan Syahala sarjana utama. Ana jumpa ada seorang tu mamak lah. Dia pakai jubah hama dia owner sebuah restoran besar. Dia kenal Maulana Asri ngaji di India. Dia kata dia tahu Maulana Asri. Dia ngaji habis daurah dia.
Tapi cuma dia tak sengaja, dia buka tu. Bila duduk kecek dengan dia, memang reti pelik dia bab agama. Mungkin dia ngaji. Tak boleh kira dia tak. Orang kata, "Nang mana ustaz kecek agama?" Padahal dia ni toke restoran. Lemah dia tak. Sebab apa tu? Sebab orang kita ni hadirat, dia tak boleh orang ni boleh beda profesional dalam bidang ni, lepas tu agama tak biasa bagi lagu tu. Bila ada orang lagu tu, tak serupa dengan dia. Dia ni agama, tak tahu mana. Dia anggap benda tu tak nasah, tambah-tambah. Tu benda-benda gitulah, tak boleh. Tak boleh kan? Baik. Yang ketiga, pendapat yang menyelisih Quran dan Sunnah tidak boleh dipakai. Dari mana pun sumbernya. Kalau berselisih, tak selisih tak apa. Sebab tu dia panggil khilaf ni, dia panggil apa ni? Kalau kita kata ikhtilaf tu, dia panggil berbeza, bukan selisih. Khilaf, sebab tu ulama dia kata, Nabi kata al-ikhtilaf ummati rahmah, walaupun hadis tu ulama bahas lah. Kok mana pun dari segi perbezaan fiqh ni masuk rahmah tu dia panggil perbezaan. Selagi kalau sekiranya tak ada dalil, itu dia panggil khilaf sunnah. Nabi buat gini, tiba-tiba kita buat gini, tu dia panggil khilaf sunnah. Kalau tu kita tak say. Jadi setara mana besar khilaf ni? Kalau orang panggil perbezaan tu besar, maka besarlah kesan dia tu. Kalau perbezaan tu kecil, maka kecil lah kesan dia. Tengok khilaf tu dalam bab apa. Kalau khilaf akidah, jangan tebing. Silap-silap dia boleh jadi orang panggil rosak tauhid. Tu kita bimbang. Kenapa hal tu? Ibnu Abbas marah kerana Allah. Setengah anak duk tengok, setengah kata dia panggil khilaf suri. Apa yang dia sebut? Dah aku sebut Nabi. Kita Nabi lah, apa dia bawa pendapat orang lain? Nak bawa semula lah. Seolah-olah begitu. Baik, yang kelima, keutamaan dan ketelitian pemahaman Ibnu Abbas. Sebab gini kita kena ingat, Ibnu Abbas ni kalau khilaf dalam keadaan ada dalil, tak apa. Sebab dia contoh, dia ni Ibnu Abbas ni antara yang pegang pendapat witir ni tiga rakaat. Dan dia tahu ada juga Nabi buat sekali, tapi dia terjih, dia ambil dia rasa sedap tiga. Sebab tu bila orang sebut ada sahabat lain, misalnya Muawiyah Amasa, dia kata tak apa, sebab Muawiyah ni dia reti bab hadis, dia alim. Maknanya dia faham. Sebab tu kena faham molek lah. Betul. Sebab tu anak buat sini, benar ke Abu Bakar dan Umar ni berkata demikian? Betul. Kau Sayyidina Bakar sabit, kau tidak Sayyidina Bakar semua kata tak boleh molek buat tamattu. Betul ke? Ulama kata tak pasti tu. Tak pasti. Baik, tak apalah. Syekh Abdul Rahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullah berkata, kemungkaran ini, yang ni menolak hadis yang jelas. Ni hadis ni sahih lah. Tolak hadis dengan mengguna pendapat ulama. Hak ni telah tersebar. Telah tersebar. Siapa ada sebut dalam internet tu, kita kena pakai ulama sebab kita tak mampu nak memahami hadis tu sendiri. Tak mampu warna ngaji 7 kali seminggu. Setengah tu lebih lagi. Hari Jumaat saja banyak mana. Lepas anak murid. Ngaji. Lama aku tu mau ngaji. Daripada lepas mesti dia mesti pun ngaji setengah-setengah tu. Tak kira dia tu masih dalam kategori makna jahil sehingga tak boleh nak faham hadis setelah ngaji. Orang ngaji banyak lah untuk ngaji bahasa Arab, pengalaman anda. Kita duk tengok-tengok setengah-setengah tu dia faham ruh agama. Dia faham agama ni macam mana, tabiat agama Islam. Memang dia tak boleh harap, tapi pergi pengajian dia faham. Sehingga bila dia tengok gini, tak kena dengan cara Quran hadis, dia boleh royak. Dah dia sebut betul. Mari kita jumpa gitu. Berapa kesan pengajian wahyu? Ngaji Quran, ngaji hadis, dengar tok guru tu, dengar tok guru ni. Sebab itulah hadirat payah sebenarnya zaman kita ni, khususnya kita hidup di pusat ilmu, di kawasan mana ilmu banyak, kita nak cari istilah orang kampung, tak boleh ilmu rendah-rendah. Enggak dia orang kampung yang basic-basic. Kata baru ni boleh kau nak pakai. Kadang-kadang kita mari mikir, bobok kita nak pakai tu. Ngaji setengah tu, anak duduk di ala ruh lagi setengah tu ngaji dah gitu. Ya begini. Jadi kita kena faham tu. Sebab tu jangan kita tak boleh dalam agama ni hadirat maksud Ibn Abbas ni keutamaan wahyu. Khususnya di kalangan orang yang menyandarkan diri kepada ilmu. Makna orang yang dia letak diri dia ni sebagai ahli ilmu agama secara khusus. Mereka membuat penghalang yang kita sebut bahasa lain ni mana stigma lah kita kata, untuk menghalang manusia dari mengambil kitab yakni Al-Quran dan Sunnah, dan mereka menghalangi dari ittiba' Nabi dan dari mengagungkan perintah dan larangan beliau. Ana nak sebut hadrah ni. Ana di Kota Baru kita ni ada seorang ustaz. Bila ana mengajar Bukhari, kita mengajar Bukhari ni hadrat, kita guna nota untuk buku kita sekolah ni, kita guna nota dia syarah Fathul Bari tu. Dia kadang-kadang kita tak faham tu, kita cari maklumat, buat pula lampiran tu. Kita tak sebut benda kita tak yakin, kita cari.
Dia kata mana? Dia kata kih ngaji Bukhari sesak habis umat. Agak tu. Pakai serban tu. Tapi keledar tak pakai naik motor. Pakai serban. Jubah. Nak ayat bui. Tapi kecek lagu tu. Jadi ana suruh lah orang tu pergi tanya dia. Lepas tu hak duk sesak tu dia ngaji Bukhari ke? Ayah peng tak ngaji Bukhari aja. Mak nak semana tak ada hadis. Ya kau sesak ngaji Bukhari. Cuba ayat sorang tempat kita ngaji Bukhari sesak. Cuba ayat. Pelik tu. Apa jadi gitu? Ana boleh faham. Dia ni. Sebab dalam pemikiran dia kata Bukhari ni tinggi. Kawan ni dia ayat kanan kita tanya dia. Ustaz ngaji Bukhari ni dengan siapa? Marah dia. Dia marah. Dia kata mana? Dia kata ramah tu orang ni jelah sebut sara. Hak ustaz ngaji Bukhari. Lepas tu ana suruh dia tanya, kita widah beberapa soalan. Tanya dia ngajar ke tak kitab Riyadhus Shalih sebab dia ngajar. Riyadhus Shalih itu hadis daripada mana? Malah nak guna bahasa kasar. Ustaz ni tak tahu gapo. Bukhari Muslim tu. Riyadhus Shalih. Kalau ada buat lain tu sikit-sikit benar. Dia tak tahu gapo rupanya dia ngaji tu Bukhari lah tu dia nak ngajar. Hak tu ngajar pada muda waktu. Nak ayat buih ana nak sebut dia ada apa ya masyarakat kita jadi faham bercelau gitu. Sebabnya itulah. Sebabnya masjid, madrasah surah inilah pusat pengajian masyarakat. Tu bahaya tu. Jadi macam-macam lah juga ada ikut Nabi. Ada tu siapa kata sehingga ni yang dimaksud oleh Syekh Al-Syekh ni. Hak mari di stadium tu kan dia kata, "Amba yakin kerana dia ikut Quran itulah jadi sah." Tidak sebut gitu kan. Bahasa dia guna. Kerana ikut Quran seolah maknanya bila ikut Quran ni tak ambil dah. Dia punya pandang ulama. Itu orang panggil fitnah tu. Dia bina satu naratif seolah-olah orang nak ikut Quran dah. Ya bila kita kata kita kena ikut Quran dah hadis dah hidup. Dia kata sesat. Apa tu? Bila kata gitu mana tak ikut ulama. Tadi pun ana ayat. Kalau anda kata gini, pergi petani pergi makan nasi mana? Dalam hak duk ngaji tak dapat tu ustaz kena bawa dia ke laut. Kalau ada di laut tu kan. Ana rasa kena bahan kelepasnya mama biar dia mutah 2 kali mutah. Mutah hijau kena buat kau mutah biru kau minta goreng kau ikutlah. Ana rasa ada tu benda dalam tak tahu buat atas apa lah. Orang habis sebut ikut Quran dengan hadis tak payah tanya dak ulama. Orang Islam ni hadrat nak ayat bagi hebat orang Islam. Bila dia kata ngaji bahasa Arab dia ikut ulama lalu. Sebab kaum ni ulama yang tulis. Dalam agama ni hadrat, dalam dunia ni tak ada satu bahasa yang dia berkait dengan agama kecuali bahasa Arab. Kita kan faham tu. Bila ngaji bahasa Arab je mesti berkait dengan agama. Berkait dengan ulama. Sebab ulama yang mempelopori bidang bahasa Arab. Sebabnya dikaitkan bahasa Arab dengan mujtahid. Nak alim dalam bidang agama dia kena reti bahasa Arab. Kaitan tu. Sebab tu orang bila ngaji agama, nak ngaji agama secara serius, kok belajar bahasa Arab lagi. Orang Arab pun belajar bahasa Arab. Apa tu? Nak faham dari segi sastra. Sebab Quran ni kitab dia tu tinggi nilai dia. Tiba-tiba kita kata bila sebalik Quran ni mana tak ikut ulama ni sesat ni. Amba yakin dia kata kalau ikut Quran sesat. Sebab apa? Sebab tak ikut ulama. Dia cuba bina satu naratif yang jahatlah sebenarnya. Ni bahaya. Bahaya. Ana panggil lah ada seorang tu. Akhir ana berhenti daripada masjid dia. Dia duk masuk dalam grup WhatsApp. Ana, Ustaz Hakimi, beberapa orang ustaz lain lagi lah. Dia kata ni pokok ni tak saya ikut ulama. Nak ambil tu Quran dan hadis. Dia duk bawa dalam grup WhatsApp. Jadi orang kampung kata, nak menunjuk tu. Dia reti siapa boleh ambil sendiri apa Quran tak saya ikut ulama. Berat ngerti dia. Akhir sekali kita panggil dia. Buat perjumpaan di masjid dia. Panggil. Apa ustaz kata gini? Ustaz tahu mana? Ana mula-mula ngaji Quran dengan ulama lalu dah. Kalau tidak tarah ulama pun ustaz. Jadi bila kita tanya tu dia senyap. Senyap di Ustaz Hakimi mana? Lepas tu dia masuk pulak dalam grup. Dia kata pakat serai dia seorang dia. Punya teruk sengerti orang agama ni. Sehingga anak tengok tu Allah kata. Tapi Allah hukum dia. Allah malu ke dia dalam masyarakat. Anak tak sebutlah. Tu dia fitnah. Tu ni dia maksudnya. Sepatutnya bila kata ikut Quran dengan hadis ni mana itu satu galakkan supaya mengutamakan dalil. Tu maksud dia. Dan dalil ni dia meyakinkan kita sebab agama Islam ni agama dalil. Kalau kita tengok dalam kitab, ulama kata bila Allah nak kekalkan agama Islam, agama wahyu yang terakhir Nabi kan, Allah kekalkan dalil. Gapo dia Quran hadis sehingga lahir ulama siapa kena garing tubuh dia caw ke hadis tak makan ikat perut ulama gitu. Padahal tak ada siapa bayar, tak ada pitih juga. Benda-benda gitu kenapa? Ni yang disebut oleh Syekh Al-Syekh ni. Di antara cara mereka dalam menghalami, ni dia bina satu naratif yang supaya orang timbul
persepsi buruk, timbul persepsi buruk kepada orang-orang yang mengajak masyarakat ikut Quran dan hadis. Gapo dia kata? Tidak boleh berdalil dengan kitab dan sunnah kecuali dia tu mujtahid saja. Makna kita nak boleh faham daripada Quran dan hadis ni, makna kecuali mujtahid saja. Sedangkan ijtihad tidak terputus. Telah terputus, dia kata tak ada dah. Jadi dia nak ayatnya kita ni kena bergantung dengan ulama, kena ambil ulama. Sebenarnya betul puasa itu, memang betul. Masalah dia gini, ulama tu ulama mana? Dia nak bawa ni. Dia ni kalau kita tengok pandangan lagu ni seperti Hana sebut tadi, ada seorang tu di masjid, dia pengurusi masjid lah. Dia duk fitnah kita tu. Tidak ikut ulama ni dalam tarikh, dalam pemikiran dia adalah orang yang melakukan amalan tak serupa dengan dia. Tu sebenarnya maksud tak isu ulama tu. Ulama dia ada kapur dia. Tu maksud dia. Ataupun dia faham ni lah ajaran yang sudah berakar dalam masyarakat. Bila bercanggah tu dia kata tak ikut ulama. Atau perkataan mereka, ulama yang aku taklid kepadanya adalah lebih berilmu dalam engkau dalam ilmu hadis, ilmu nasih. Dia lah ikut. Dia kata Tok Kunali ni mana alim? Imam Nawawi ni mana alim? Ana jawab mudah kih dia alim yang ana baca kitab dia. Kita jawab gitu. Tapi gitulah agak pelik nanti. Padahal sepatut kata molek kan. Kita pakat belajar. Nah, sepatut gitu. Dan perkataan-perkataan lain yang seperti itu, yang puncaknya adalah dia menyebabkan seseorang itu takut nak guna istilah yang digunakan pakai dalam hadis, iaitu ittiba' tu. Ittiba' mengikut Rasul. Sehingga setengah-setengah tu nak guna istilah sunnah, tak boleh. Kan ingat Ana sebut dah sebelum ni, Ana pernah dia panggil kuliah. Lepas tu dia besar pula dia minta Ana kuliah. Penganjur lah. Dia kata sini ustaz jangan sebutlah sunnah, dia kata. Dia tak saya sebut perkataan sunnah. Ini pala anak. Agak kita gida. Kalau tak gida, Ana tak gida masjid ni. Ana kata tak apalah. Dia tanya apa tu ustaz nak sebut ke apa? Ana akan sebut kena mengikut Rasul. Kena mengikut Rasul. Kita kena ikut Rasul. Oh tak apa, baru tak apa. Kita pun boleh baca lalu. Oh dia pun biar kata ni jahim Nabi ni. Ittiba' jangan sebut. Mengikut sunnah tak apa. Tapi bagus juga wujud dia ayat. Kalau dia tak ayat, kita pun tak tahu. Gitu. Baik, tak apalah tidak. Padahal beliau tidak mengucapkan menurut hawa nafsu keinginannya. Mereka bersandar kepada perkataan ulama yang sudah salah. Padahal ada imam lain yang menyelisihnya dan menolak pendapatnya dengan berdasarkan hadis. Ni nak ayat ni dia panggil masalah ulama tu. Ana pun tak tahulah istilah ulama diguna pakai pada orang itu memang siapa tahap ke tidak ulama tak tahulah. Sebab kita kuasa kita ni ulama biasa apa ni ustaz biasa ya. Sebab kadang-kadang kita tengok anak pun letih sedih tengok ni panggil perjumpaan ulama. Tadi ana kata isi arah betul lagi. Bawa tokak betul rapat muka muda. Nabi bawa tokak ni bila tua tak cakap kata. Nama lagi tongkat mana bertongkat. Ni tokak tu pergi dulu pada dia. No. Belum lagi tu kena faham lah ni. Tokak ni bila sakit pinggan. Bila letih. Tu baru tokak sebab tu Nabi ada tokak kau sebelum masa duduk Madinah. Duduk Mekah. Ada. Masa segar-segar tu. Ya benda-benda lagu tu. Tak apa nak pakai hati-hati. Dua boleh pakai tokak. Tapi nak ayatnya. Ni lah. Bahaya tu. Bahaya. Sebab tu lah kena faham. Kenapa anak nak sebut salah benda perlu kita faham. Ngaji ni kena rahmat tok guru. Mana kalau anak salah kita dengar ke tok guru lah, mana ustaz dia sebut gini. Berlakulah muzakarah. Ustaz dia mana ustaz ni kata gini, ustaz dia kata gini. Kadang-kadang kita salah, kadang-kadang ustaz tu salah. Itulah orang panggil muzakarah. Kena mengaji ramah. Sebab manusia ni hadirat tidak maksum. Kadang-kadang ingat dah, mari tak ingat. Stok kabar habis. Mana? Anak. Kita klik ada setengah tak ada siapa rumah orang telefon. Mana ustaz dia? Tahu saya gini. Kita betul tak ya Allah betul, tapi nak ngesah juga klik tengok kitab pula rupanya salah. Kisah huruf ke? Kihalil. Bahasa Arab ni kalau wala ada anak walid maknanya ayah. Macam mana boleh tengok macam ada alif. Klik rumah tengok ada tak ada alif tu. Mana? Kesalahan benar-benar simple gitu. Maka tidak ada seorang imam pun melainkan dia hanya memiliki sebagai ilmu. Tidak semua ilmu dia miliki. Orang ni kata halil ni mesti ada sudut dia tak tahu. Bukan manusia. Ana baca dari satu buku tu ada rumah ana, lama dah ana baca ni. Dalam muqaddimah akidah ahli sunnah dia sebut, ahli sunnah beriktikad bahawa Allah tidak beri ilmu semua pada orang. Allah hanya beri sebahagian supaya ada berlaku saling menerima dan memberi. Tu supaya ada saling menerima, saling memerlukan. Sebab tu Allah tak beri. Memang Ali Imam Bukhari tapi tidak semua bidah. Kadang-kadang hak dalam bidah dia bukan kadang-kadang ada tersilap. Allah hati hadrat manusia. Sebab itulah kita ni kena ramal guru.
Lepas tu kena tengok pula tidak setengah-setengah guru tu silap barang berat-berat dia silap. Setengah guru tu silap benda silap baris baca. Adalah silap bab ni, bab fadail, bab tak ingat hadis. Setengah tu silap tu bab akidah. Royak pun tak dengar lagi. Tu macam-macam lah bentuk kesilapan. Maka kewajipan seseorang, Anas sebut dengan panjang ni supaya tak boleh nampak. Sebab hak kita nak bincang di sini ni, yang dimaksudkan orang panggil wahyu ni, supaya Quran SD pun kita jumpa, kalau kita belajar tafsir ni, kadang-kadang ayat tu ulama faham ulama faham ayat tu lah ya. Tetapi pemahaman tu bukan bermakna canggah ayat Quran. Hak berlaku pada Bani Israel tu, dia tak setuju dengan ayat tu. Dia tolak ayat tu. Dalam agama Islam tak ada khilaf-khilaf dalam bab tafsir percanggahan memahami ayat dengan makna tolak ayat. Dia tak tolak ayat. Kalau kita perhati, kalau kita baca dalam kitab-kitab hak besar-besar lah, khilaf yang berlaku dalam bab tafsir ni hadrat silah dari segi pemahaman kerana kaedah-kaedah. Ni faham ni, dan boleh katakan mereka tak ada dalil dalam pemahaman mereka tu. Sebab kita tengok tadi lah, kita ngaji hak Bukhari lepas subuh tadi, kan? Bab khilaf berkait dengan wuduk tu. Banyak ke? Bila kita ambil wuduk, salah satu fadilat bila wuduk kita ni comel, kita akan dapat ghurrul muhajjali. Ingat? Cerah jadi tangan muka. Ulama khilaf lagi. Yang sebut tadi kan? Khilaf. Setengah ulama kata, dia kata, ni tu nak ayatnya wuduk ni mana ada di kalangan umat Nabi lah. Dan itulah ciri yang utama. Hafiz bin Hajar kata, tak. Ada lagi mari Bukhari, mari Muslim bahawa wuduk ni ada dah zaman Nabi dulu. Jadi hadis tu nak ayat lebihnya bukan kerana wuduk tu karakteristik ciri-ciri umat Nabi sehingga lebih dari akhirat, bukan kerana wuduk semata-mata. Tu dia panggil fadilat wuduk yang Allah beri khusus untuk umat Nabi. Wuduk tak ada dah. Cuma fadilat Allah tak beri pada umat dulu. Hak tu berkhilaf kalangan ulama. Sebab tu Hafiz bin Hajar masuk semua biar kita faham. Lepas tu nak ambil wuduk ni sekat mana? Tu berkhilaf pula. Tapi semua tak ada dalil. Pemahaman ulama. Tu nak ayatnya. Sebab tu bagi anak hadirat, kok mana pun bila kita ngaji dengan ramah tu guru, insya-Allah kalau ada berlaku sedikit sebanyak silap, dia boleh diselesaikan dengan pengajian. Kita ambil lagi. Maka kewajipan seorang mukallaf, yakni orang yang dibebani oleh syariat. Mana orang mukallaf? Kenapa halah mukallaf ni kita lah, orang cukup umur, kita tak akhir balik, mukallaf lah dia. Jika dalil dari kitab Allah dan sunnah Rasulnya telah sampai kepada orang tersebut dan dia memahami maknanya, maka kewajipan dia adalah untuk berhenti kepadanya. Yakni dia kena ikut Quran dan hadis. Bila dia ngaji, makna ngaji lah. Sapa ni maknanya melalui pengajian. Kalau sapa Quran nak baca pun tak boleh. Bukan maksud tu sapa. Sapa wahyu pada dia maknanya melalui pengajian. Dan dia faham daripada pengajian tu. Maka menjadi kewajipan untuk dia kena ikut Quran dan hadis. Sebab dia ngaji. Ngaji dengan siapa? Ulama lah tu. Orang lah ni yang kena sebut. Mari makan nasi makan kawin, lauk pun tak payah bawa, kawin sedia habis. Dia kena ayat gitulah ni. Sebab dia ramah hak benar. Dia ramah hak benar. Nak mana tak minta maaf lah. Minta berlindung pada Tuhan daripada jadi benar gitu. Dia kena ayat tak boleh. Kalau kita kata ikut Quran dan hadis, tengok tu. Nak ikut Quran hadis, tak sepakat ulama. Dia ada jenis tu. Orang lagu ni kena ayat dalam jemputan tu, mari makan nasi apa ni, lauk disediakan, kena ayat. Kalau tidak dia tak faham. Silap pula dia bawa bibit lauk pergi. Malu kita. Dia kata dia mahu ajak makan nasi. Kata nak apa? Sambar boleh bawa lagi. Susah main tak erti lagu ni. Walaupun ada ulama yang menyelisihinya, setinggi apapun kedudukan ulama tersebut. Hal ini sebagaimana firman Allah, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, yakni wahyu, dan janganlah kamu ikut selain dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran. Dia pemimpin ni kalau kita nak tukar boleh, sebab dia tu maksudnya Allah tu. Mana kena ikut selain Allah. Mana janganlah kamu ikut selain Allah berdasar pada wahyu sebagai wali kamu, pelindung kamu. Kalau kamu nak ikut dalam kehidupan, wali ni makna luas. Jadikan Allah dan Rasul sebagai wali kita. Ikut tu nak boleh faham Quran hadis mesti melalui ulama. Tak payah ya tu. Awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim inna fi dhalika la rahmatan wa dhikra liqaumin yu'minun. Apakah tidak cukup bagi mereka bahawa kami telah menurunkan kepadamu Al-Quran yang dibacakan kepada mereka? Sesungguhnya dalam Al-Quran itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman.
Dan tidak ada yang menyelisihi hal ini kecuali orang-orang bodoh yang suka mengikut secara membuta tuli. Kerana mereka bodoh terhadap, bodoh sini sama pun bahasa Indonesia, bodoh ni makna jahil lah. Bodoh sini makna jahil. Terhadap kitab Allah dan as-sunnah, dan mereka berpaling daripada kedua-dua sumber utama itu. Dan orang-orang seperti ini, walaupun mereka menyangka bahawa mereka mengikuti para imam, maka pada hakikatnya mereka telah menyelisihi para imam dan tidak menempuh jalan mereka itu mengambil sunnah Rasulullah. Sebab itulah hati-hati dalam struktur, di struktur agama kita. Dalam bab ilmu ni, Nabi, kemudian sahabat. Lepas tu ulama di kalangan tabi'i dan seterusnya. Jadi dalam pengajian, sebab itulah anda tu tengok, anda kumpul banyak juga kitab. Lalu kita bila kita baca kitab, ada juga sesuatu kitab tu dia tak bawa. Kadang-kadang jarang-jarang kita bawa dia bawa hadis ni. Kadang-kadang bawa hadis Nabi pun dia tak jelas cara metod dia nulis. Ada setengah kitab ini. Hak ni bagi anda kalau orang awam tak boleh baca. Sebab kalau kita baca berada setengah kita yalah ke hadis kena rujuk juga. Tak boleh nak baca gitu ya. Sebab tu dalam kitab-kitab moden sekarang ni dia semua ada rujukan. Bahkan kita boleh rujuk seperti ni kan. Ada rujukan. Fathul Majid, Royak, jilid yang keberapa. Mana kita boleh rujuk. Kalau kita rasa sanksi, kita rasa tak jelas, kita boleh rujuk. Tu sebenarnya. Sebab itulah dalam Khatib Baghdadi sebut dalam kitab Faslul Khitab tu, pada Khatib Baghdadi lama dah ni. Dia kata buku ni, buku sirah ke buku sirah lah secara khusus. Dia ada 3 jenis pembahagian ulama. Yang pertama, mana ulama yang menulis sirah ni dia lebih bersifat mengumpulkan maklumat tanpa buat pengesahan. Pada zaman tu dia hanya usaha dia nak kumpul maklumat. Sebab tu bila dia kumpul maklumat, dia kemukakan sana, buat mari sana. Tak kira sahih dia buat mari. Bagi dia, dengan dia buat mari sana, makna dia sudah dikira bertanggungjawab. Lepas tu banyak ketemu betul-betul, dah kaji pula ni aku buat mari berwujud dah. Gitu maksud dia. Boleh faham tak? Zaman dulu, zaman ketika tak ada kemajuan teknologi ilmu seperti ni. Jadi kalau dia tak kumpul, dia rasa kehilangan maklumat. Maka dia kumpul. Kadang-kadang nampak tebal, tapi banyak benda tak pakai. Dia maksud lain. Makna kitab ni tak boleh orang awam tak boleh baca. Mesti orang alim yang boleh nilai. Itu satu. Dia pun dah tahu takhrij hadis-hadis ni. Setelah dia tak kira dia orang sana. Sebab bagi dia bila dia mengemuka ke sana, dia dikira amanah dalam membawa maklumat. Yang kedua, ada ulama yang dikatakan ahli sirah tu, dia buat mari tu, dia tak mari sana, dia mari cerita gini, tapi tak ada sana. Susah ni. Ni lagi masalah. Haksa lagi kata khatib dia buat mari sana, lepas tu dia royak pula kedudukan hadis ni macam mana. Ni tak betul. Sebab kita tengok dalam Sunan Nasa'i, bukan sahih semua. Dalam Sunan Tirmizi, sebab tu orang ngaji Sunan Tirmizi ni hadrat, dia boleh satu ilmu besar tu. Kita boleh kenal apa hadis tak sahih. Imam Tirmizi kalau dia bawa, dia buat komentar tu, bawa dia royak kita. Tu jelas dia royak. Tu kelompok tu kita boleh baca. Tu pun kena ngaji juga. Apa yang ada ayat ni hadirat, apa yang ada dalam kitab bukan sahih semua. Kita kena ada pening. Sebab tu dalam kitab-kitab baru ni suka kita baca sebab dia ada takhrij hadis. Kadang-kadang hak ulama sebut tu dia ayat duduk mana, kita boleh rujuk. Tu bagus. Baik, kita pergi lagi ana ambil sikit lagi. Tetapi dalam perkataan Imam Ahmad ni kita tak sempat nak bicara ini. Dia muka surat sebelah tu, kata-kata Imam Ahmad tu terdapat dalam perkataan Imam Ahmad rahimahullah yang akan disebutkan pada muka surat sebelah lepas ni lah. Terdapat isyarat bahawa jadi gapo dia Imam Ahmad kata dia ayat lalu kita tak baca lagi dah. Aku nak tengok dulu muka surat sebelah tu. Lepas ni kita tengok pula. Imam Ahmad kata muka surat 380. Dia kata aku rasa heran dengan orang yang tahu tentang sanad hadis dan dia tahu kesahih hadis, namun mereka menjadikan pendapat Sufyan Ats-Tsauri sebagai acuan dia. Padahal Allah telah berfirman. Sufyan Ats-Tsauri ni bukan main-main. Nak ayatnya, kadang-kadang orang ni sudah ilmu, sudah boleh berdikari dalam ilmu, jelas dah hadis begini, tapi dia nak ikut lagi pendapat orang lain. Tu maksud dia nya. Dah jelas dah hadis. Kita pun sudah boleh faham hadis. Kita pun ngaji dah tentang hadis. Tiba-tiba nak ikut lagi pendapat orang lain. Walaupun sebesar tokoh Sufyan Ats-Tsauri. Aku pelik. Padahal Allah telah berfirman dah dalam ayat 63 surah An-Nur, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum azabun alim." Maka biarlah, ana ubah sikit terjemahan. Maka biarlah orang-orang yang menyalahi perintah Rasulnya akan ditimpa fitnah atau ditimpa seksa yang pedih. Biarlah, dah tak dengar kata sana. Dia panggil lam amar ghaib dia panggil. Kita terjemah gitu. Biar. Dah tak dengar sana. Orang-orang dah jangan menyalahi sunnah Rasul, jangan lawan. Dia lawan jangan biar. Biar dia nak sesat.
Mana Allah sebut gitu? Maknanya salah satu jalan untuk jadi sesat menyelisihi sunnah Nabi. Sunnah ni hadis bukan makna hadis sebenarnya. Bila kita sebut sunnah ni maknanya maklumat yang telah diambil daripada riwayat yang sahih, tu dia panggil sunnah. Sebab tu orang tak panggil sunnah maudhu', tak ada. Sunnah dhaif tak ada, satu hadis. Tu hadis dhaif. Bila sebut sunnah dia mesti mari daripada riwayat yang sahih. Baru orang panggil sunnah. Ada kata sunnah ni kau tak cek lagi betul ke tak betul tu lagi tu istilah tu tak betul. Tahukah kamu apa pengertian fitnah dalam ayat ni? Al tusibahum fitnah. Ditipu. Fitnah di sini makna syirik. Au yusibuhum adzabun alim. Fitnah ni makna syirik. Boleh jadi bila seseorang menolak sabda baginda sallallahu alaihi wasallam akan terjadi dalam hatinya suatu kesesatan hingga celakalah dia. Hak tu kata-kata Imam Ahmad ni dia ayat awal. Baru kita boleh nampak kita baca ni. Tetapi dalam perkataan Imam Ahmad rahimahullah yang akan disebutkan nanti, terdapat isyarat bahawa seseorang yang taklid pada ulama sebelum sampai dalil kepada dia, maknanya dia tak ngaji sebelum sampai dalil ni, dia ngaji, boleh jadi dia ngaji tapi tak sampai, ataupun maksudnya tak ngaji terus ikut ulama. Tak kira ustaz pelawak dia tu. Maka ini tidak tercela. Yang diingkat apa tu? Sebab dia percaya pada ulama. Orang kampung tidak selepas tak akal. Nak pergi Mekah seminggu belakang akan lepas. Orang-orang lagu ni bagi dia ulama hidup kampung dia tu. Itu sandaran dalam agama. Sebab tu ulama hidup kampung yang tidak ana rasa tanggungjawab dia besar pada kita. Sebab sekampung duk ikut dia. Duk berisnad kepada dia. Monggo dia mau ngaji. Pas keluar negara. Klik tak nak nipu kita. Situ tanggungjawab besar tu. Bagi anak itu bukan tasyrih tapi taklif. Itu bukan satu kemasyhuran, itu satu bebanan itu. Mana kalau dia salah orang kampung buat, dia tanggung dosa. Sebab orang kampung ni tak sapa dalil pada dia. Sebab apa? Sebab dia orang kampung lagu mana? Anak pergi kampung dia tak malas sebut lah. Sebut tak apa, alah baca lah. Surah-surah kuliah kita duk sebut lah. Kita mengenai sahabat, pentingnya sahabat. Dia lepas tu bila turun tu ada seorang muslimat. Oh dia kata pelik apa ustaz kita. Sahabat Nabi pun ada masuk neraka dia. Anak punya musuhnya gitu doh. Kita kata mak cik ambil mana maklumat ni? Kita mengaji. Yalah mengaji dengan siapa? Ustaz ni. Yalah ustaz nama ke dia? Ada. Yalah nama ke dia? Tak ingat dia. Anak kata apa tu ingat ni? Apa kata sahabat tu ada masuk neraka tu? Ustaz mana? Rupanya ustaz ni ngajar langgar. Masjid langgar. Dan dia ni terpalit dengan Syiah. Untuk mengajar tu. Oh bahaya ustaz. Sakitlah ni ustaz ni. Anda tahu. Sebab kalau Syiah ni banyak juga kita tahu lah. Noyak pun. Dia mengajar gitu. Sahabat pun ada masuk neraka. Tak ada ahli sunnah tak kejek gitu. Kalau Syiah masuk neraka, tu yalah. Jadi benda-benda lagu tu. Kata faham. Lepas tu lagu mana tu? Dasar ke dia kecil itu? Sebab dia kata ustaz ayat. Bagi anak kecuali setelah kita jadi anak ayat aku dah gini. Tak ada. Anak kata hak sebut gini ni mesti lidah Syiah. Dia kata ustaz kita. Mocik ni pun anak gerai juga. Nampak dah nak nipu. Oh ya, tak saya ayat ustaz kamu. Anak ayat dia. Tak apalah. Anak kita tanya orang lain. Anak ayat gitu. Kata Nabi. Anak ayat beri hadiah. Maklumat. Baik, katakanlah maklumat tak siapa. Kalau siapa pun maklumat tak betul, maka orang kampung tu ikut sebab dia percaya pada ustaz. Ustaz ni duk ngajar dia. Dia orang kampung ni kadang-kadang bila dia minat pada seorang ustaz tu dia pergi ngaji. Ustaz lain tak lah tak boleh pergi minat. Sorok betul ustaz ni mana. Dia kira gitu. Jadi tanggungjawab tu taklif lah tasyrih. Itu beban dia. Kena ingat. Baik, tak apalah. Cuba kita tengok sini. Seterusnya. Seseorang yang taklid pada ulama sebelum sampai dalil, maka dia tidak tercela. Yang diingkari, hak kita duk bincang sini adalah orang. Kena ingat. Hak kita duk bincang sini, yang dicah sebagai salah, orang yang telah sampai dalil. Maknanya sampai dalil, maknanya melalui pengajian lah. Tak kira lah pengajian dalam bentuk mana. Kemudian dia menyelisihi dalil. Dalil siapa? Kemudian dia tak ikut dalil. Kerana dia ikut pendapat ustaz tu imam. Dia sebut sini seorang imam. Imam ni maknanya pemimpin agama lah. Dia ikut atau pemimpin mana? Dia ikut tu. Padahal dalil siapa pun dia tak ikut tu. Hak ni perinci dia panjang lagi lah. Dia faham kau dalil pun tak tahulah. Tapi kok mana kita bersangka baik, mana siapalah maklumat tapi tak sikut. Hal ini menyelisih dalil mungkin dikarenakan kerana dia berpaling daripada kitab Allah dan sunnah Rasul dan menghadap kitab-kitab ulama yang kemudian, belakangan itu yang kemudian, serta merasa tidak perlu pada dua wahyu Al-Quran dan Sunnah, dan hal ini mirip dengan apa yang Allah sebut dalam Quran berkenaan dengan pokok ahlul kitab. Dia diikut ulama, dia pendeta-pendeta ruhban dia tu,
sehingga dia tinggal ajaran Nabi dia. Misalnya Allah sebut dalam surah At-Taubah ayat 31, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan orang-orang alim di kalangan mereka dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Mana apa yang dikatakan oleh agamawan mereka, itulah yang menjadi agama mereka. Mereka taat sepenuh, tak tanya lah Taurat kata mana, tak tanya lah, pakai tak tanya lah, pakai ikut tu. Takut jadi lagu tu jugalah umat Muhammad ni. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam takut jadi gitu. Siapa ada, bukan nak kata telah sampai kepada saya, tu nak ayatnya sampai kepada anda. Nah, buku dalam bentuk buku selawat. So lepas tu dia panggil zikir-zikir ulama. Zikir-zikir ulama amal. Bukan daripada hadis Nabi. Oh bahaya dia. Dan buku ni dicetak dan dijual. Dan masa mana ustaz ni dia nak promosi buku ni, dia kata telah pecah rahsia amalan ulama-ulama dulu. Hak ni yang menjadi ulama sekali-sekali. Anda tengoklah. Sebab kebetulan ada seorang muslimat, dia beli dua. Dia cadar dia nak pergi kanas. Dia pergi kanas. Anda ambil kejut kita tengok. Lah ni mudah hadis ni, sama ada kita tarik hujung hadis, kita tarik kepala hadis mula-mula, dia tobik lalu dalam tu digital. Tobik lalu siap dengan takhrij dia. Mudah dah. Kadang-kadang ta'alim lah mana pun untuk merujuk, kalau tahu kaedah sikit lah. Ngaji tidak ngaji, kita boleh agak. Boleh tahu menggunakan aplikasi tertentu lah, kita kata boleh cek sedikit. Kejut kita tengok. Ada orang buat lagu tu lah ni. Bayang ke kalau orang ambil waktu dia baca doa mahal tu, tinggal hak Nabi. Lepas tu lagu mana saya esok tu? Siapa dia nak tanggung dosa kau itu? Sudah ke hak Nabi nak amal tak habis. Hak tu hak kita nak bincang sini. Sebab tu berat tanggungjawab ulama ni. Kadang-kadang setengah orang tu bila orang taat pada dia rasa bangga. Sedangkan tak tu bahaya tu. Maka wajib kita perhabis sikit. Maka wajib atas seseorang yang jujur terhadap diri dia, jika dia membaca kitab-kitab para ulama, dia meneliti kitab-kitab para ulama serta memahami pendapat-pendapat mereka, maka hendaklah dia menimbangnya dengan apa yang terdapat dalam Quran dan hadis. Maknanya nak boleh timbang tu maknanya melalui pengajian lah. Oh kena royak gitulah, tak bisa royak. Dia bawa lauk pergi mufito. Kena royak. Nasi ni kali dengan lauk, sambal pun tak payah bawa. Dia kena royak. Kerana sesungguhnya setiap ulama mujtahid dan para pengikutnya serta orang-orang yang menisbahkan diri pada mazhabnya, maka setiap dari mereka harus menyebut dalil yang dimiliki. Kita nak isnadkan, kita ni ikut nak sandar kepada mazhab mana, kita kena ngaji mazhab. Sebab kalau kata mazhab ni ada ulama ni hadirat, sebenarnya kalau kita ikut betul tak sesat kita hadirat. Tak sesat, saudara ayat. Ana yakin kalau kita betul ikut Imam Syafi'i, ada mazhab Imam Syafi'i, tak sesat. Kalau ada tak kena pun, tak kena tu mungkin dari segi afdal, pendapat ni lebih kuat. Nak kata sesat dah tidak. Hak sesatnya ikut pokok nu. Pokok nu. Bukan pokok nu, pokok nu. Nah, hak tu boleh jadi. Hak tak tahu mana ada tu. Oh berat dia tidak. Pusing ada kita tengok kan. Sebab kalau betul ikut masa tak sesat. Baik, seterusnya. Kebenaran dalam masalah yang diperselisihkan adalah satu, dan para imam diberi pahala kalau mereka, mana imam yang sampai ke tahap mujtahidin. Mereka berusaha, ulama kita ni hadrat nak keluar satu-satu hukum, misalnya Imam Syafi'i ataupun ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, supaya Imam Ghazali sendiri buat hadirat. Tak tidur malam, tak makan, ngaji daripada kecil lagi. Ngomong nak tahu ngaji tak berhenti, orang duk main bola. Kalau kita tengok ulama kita supaya Imam Ghazali, kita baca sejarah orang duk main, dia duk baca Quran, dia kecil lagi. Sebab tu kalau dia ada salah buat hadirat, mungkinlah ada juga salah benar-benar. Tetapi hukum ada ulama akan berkhidmat pada kitab dia, hak dia sebut ni salah gini. Mana ulama betul hak tu. Jadi orang tetap boleh baca kitab dia. Apa? Sebab hak salah tu ada ulama betul. Tu orang yang berkhidmat pada ulama. Sehingga kitab dia Ihya tu sampai hari ni dengan tu 5 jilid. Mana bila sebab apa jadi 5 jilid? Sebab ulama takhrij setiap hadis. Kita boleh tahu ni tak betul ni. Sebagai contohlah kita kata dah. Ni anak baca. Hafiz Ibn Hajar kata kita tak boleh pakai pandangan Imam Ghazali. Dia kata potong kuku ni mengikut jari-jari tertentu. Apa tu? Sebab tak ada riwayat. Hak tu atas pendapat dia. Hak Nabi sebutnya tangan kanan, bukan jari. Sama-sama Syafi'i tu. Jadi maknanya bukan bermakna Hafiz Ibn Hajar nak merendahkan Imam Ghazali, tak. Nak beri nilai pada Imam Ghazali. Ulama sebesar ni kita boleh ambil ilmu dengan dia, tetapi kita kena ambil juga ilmu dengan orang yang kritik dia. Bila orang kritik dia, mana itu ilmu pada kita. Kitab Ar-Rahiqul Makhtum, Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri tu lah. Ada sebuah kitab pula kritik. Menyebabkan kita yakin baca kitab dia. Anak kalau baca tak tepi ni. Dia panggil At-Ta'liq ala Ar-Rahiqil Makhtum. Tebal juga dekat dengan 160 gitu ya. Mana hak ni
tak kuat pendapat ni, hadis ni salah. Dia sebut sosok dia bincang. Menyebabkan bila kita baca kitab dia tu, padahal tu 7 benar dah dua ada tani Saudi tu. Nah, so kita baca kita jadi yakin. Inilah agama Islam kita. Jangan pula kata-kata, oh, buat kita diri dah orang tak betul belaka. Letih lagu tu hati-hati lah. Kalau cuba bayang hati-hati lah. Ana lah duk fikir sebab ana ni ngaji kitab Bukhari, Minhaj tu dengan Maulana Habib khatam. Minhajul Abidin khatam kita ngaji. Tok ingat itu guru kita sebut. Mana Imam Ghazali ni akan ceria semua ilmu dia sampai ke apa sebab ulama ambil perhatian kitab dia. Sehingga orang tak takut baca kitab dia apa. Kalau ada silap ulama lain tegur. Menyebabkan orang berani baca kitab dia. Bayangkan kalau kitab ni salah, tak ada siapa khidmat pada kitab tu. Nak tahu mana salah. Jadi orang cerdik dia kata bila ada ulama kritik sehingga buat taklik, maknanya ulama beri perhatian pada kita. Orang hebat lah tu. Kita ni orang tak boleh nak kritik. Muka kita duduk saja. Muka kita tak buat apa-apa, orang nak kritik ke dia. Orang pendengar nak kritik ke dia. Muka tak buat apa-apa. Tapi ulama ni orang boleh kritik apa sebab dia produk. Dia produktif dalam agama. Gitulah. Baik, maka orang yang jujur dan menjadikan penelitian dan pembahasan terhadap perkataan-perkataan mereka ini para ulama sebagai jalan untuk mengetahui dan menghadirkan pelbagai masalah yang diperselisihkan untuk membedakan yang benar dari yang salah dengan dalil-dalil yang disebutkan mereka, dan dari situ dia akan mengetahui siapa ulama yang paling sesuai dengan dalil dan kemudian dia akan ikut. Ni orang panggil kaedah perbandingan lah. Misalnya ulama kita dia baca dalam satu isu, dia baca ni kata gini, lepas tu dia buat apa ni, tak apalah ulama. Lepas tu kita tidak ulama lah kan. Lepas tu anak kata kena ngaji dengan agama guru, ngaji dengan Maulana, ngaji dengan ustaz ni, ngaji dengan habis ngaji dia boleh tahu lah. Oh dia boleh tengok, oh dia kata hak ni nampak kemah lagi berapa, hak ni kecek dalil sama, hak ni dak kecek kat tu guru saya sebut daripada pagi baca. Nah, bahaya ni. Lepas tu tak sebut pula tu guru saya siapa. Tu dia kena beringat hati-hati. Ana nak mengakhiri, ana nak sebut sebelum sebut dan ayat pengalaman, sebab tu kena berhati-hati dalam masyarakat. Ana pergi ngaji Quran, sebut dah senang ayat hidup lagi ni ustaz ni. Engkau kita ni masa tu muda lagi, masa tu tak kahwin lagi cerita ni, nak ayat ni. Lepas tu kita mari mikirlah bila kita ngaji tu guru pesan sama. Bila selepas ngaji tu ngaji tajwid lah. Dia ni muka dia ni senior kan. Oh sedap ada kata popok muda-muda dia kata kena amal zikir ni. Zikir ni zikir yang menjadi amalan tu kenali dia. Ingat dah sebut dah sebelum ni. Muka kita tu muda lagi. Umur berapa 21 gitu. Masa tu ngaji dah mana kan. Tahun 2 gitulah tak silap. Ataupun tahun 3. Kita pun tanya, dia baca. Ana kata ni dalam kitab mana ni ustaz jumpa. Dia kata ni ada sahih ni, ada kitab ada rumah dia tak ingat kitab gua. Kini ustaz bawa minggu depan. Ana nak tengok. Minggu depan dia tak bawa. Kita tanya pula. Tak silap sampai 3 kali. Bila tanya minggu seterusnya tu dia marah. Ana ayat ada lah. Ana kata ana nak tengok kitab sebab ana tak je dengar, ana ngaji hadis juga. Dia marah. Dia kata ada. Memang tu kenali amal. Ana kata betul tu kenali amal. Ana nak tahu ni daripada Nabi ke tidak. Kata kena yakin dengan ulama. Ni ada ayat bagi ana jumpa. Lepas tu dia lepas 3 minggu itu ana pergi rumah dia. Ana pergi rumah dia, kebetulannya ana tidak pergi rumah dia. Kita pergi tu nak pergi lain tapi tahu sini rumah ustaz ni berdasar pada dia. Ana tanya orang situ kenal. Kita pergi rumah dia, assalamualaikum, dia buka pintu pocak dia. Dia tahu dah mari nak tanya zikir dah ni. Ana pun duduk di anjur rumah dia lah, tak naik tahu. Dia kata ustaz, Allah ana mari ni nak ambil buku tu lah untuk kenali tu, nak tengok. Dia kata ana cari tak jumpa. Kata apa ustaz, tak ayat minggu lepas cari tak jumpa. Ana pun kata gini ustaz, ana nak tanya sekali lagi. Betul ke ada kitab? Dia kata tak percaya kan. Ana kata ana tanya betul ke ada kitab. Kita pun guna naik gear 2 lah. Betul ke ada kitab ayat malik? Ana pergi 2 dia kata payah main tak yakin ulama ni. Ana kata dia last ana tanya, ada ke tak ada kitab? Rupanya tak ada. Dia tak ayat pesulah. Akhir sekali kelas dengan ana ni. No ayat begitu. Mana ada jenis orang lagu tu, orang duk mengajar di surah di masjid, ada jenis lagu tu dalam planet kita ni. Kena berhati-hati. Jangan duk mudah-mudah nak terima ilmu. Orang tanya ni sebab nak yakin ni. Kita nak buat amal ni dia gitu tak. Akhir datang kita jumpa tengok. Dia setengah-setengah amalan ni dia bukan bersifat rutin, kadang-kadang setahun sekali. Ada juga Nabi bagi amal setahun sekali. Hak paling berat, ulama pandai serius bila sesuatu yang kita beri pada orang tu, hak tu dalam bentuk rutin. Setiap hari, hak ni kena sah benar, biar sahih. Benar tiap-tiap hari ni. Kadang-kadang 2 kali sehari nak amal. Benar ni tak boleh main-main. Tak zikir ni benar harinya. Dia boleh buat lagu tu. Tu lepas tu marah tu. Engkau dia ni Tok Bomo benarnya. Tapi dia ustaz. Dia ngaji lama juga. Lepas tu anak tak pergi.
Kalau orang sakit anak tak bawa pergi mulia. Tapi dia ni hebat lah, tu umur patuh jenis salah ni anak tak bawa pergi. Bapak kita serabut cara dia tu. Tapi dia ni mengajar autoriti setiap malam mengajar. Lagu mana tak tahu. Kalau anda nak sebutnya tak, bahawa bukan benda dalam khayalan, benda berlaku secara realiti. Anak bersih mana ada ustaz tak bertanggungjawab lagu tu. Ada. Kena berhati-hati. Apa tak ambil hak Imam Nawawi? Wak mengaji hak tu pun ulama kritik lagi. Hadis-hadis orang tak lagi. Al-Azkar Imam Nawawi. Orang duk mengaji hak kritik. Apa tak ambil hak tu? Ambil hak tu lah. Benda-benda gitu dah. Jadi untuk sesi akan datang kita akan bincang pula dia punya sini dia bawa ni syarah ni lah, termasuklah kata-kata Imam Ahmad bin Hanbal. Kita akan bincang kemudian lah. Jadi ada setakat tu dulu. Ada apa-apa persoalan aku kalau tanya boleh dipersilakan. Boleh sila. Dia baca Al-Quran, baca surat awal dan dia sebenarnya kalau dalam anda tengok dalam apa ni, dia ada sebenarnya disebut tu dalam akidah akidah Imam Mushkilul Asar tu ada disebut, ada juga disebut tu. Tetapi kalau dalam hadis Nabi sebut suruh baca hari Jumaat tu sebenarnya dia dalam bentuk keseluruhan. Hak tu sebenarnya. Cumanya ada kadang-kadang tu kita tak ada nak baca semua, kita ambil hak tu. Gitu yang maksud dia. Ni dalam Mushkil Asar ada sebut tu. Lepas tu ni ada tengok sistem, biarlah anda nak sebut sikit. Sistem orang kita khatam Quran dan dia buat majlis khatam. Bila dia buat gini dia suruh baca sikit seorang. Misalnya dia cari 30 orang, dia suruh baca 7 orang. Bila baca 7 orang dia buat satu majlis mana khatam Quran. Dia tak bagi khatam gitu sebenarnya. Dia khatam ni kena 30 juz setiap orang khatam. Kalau kita nak buat majlis ramai-ramai gitu atas nama khatam, setiap orang tidak dikira khatam sebenarnya. Sebab Ibnu Mas'ud misalnya contohlah. Anda tu tengok dalam, sebab kita duk cari lagu mana cara amalan sahabat dalam bab khatam Quran. Disebut. Sebab dia memang habis. Dia suruh anak-anak dia pun, mana kalau anak-anak dia khatam Quran kat dia buat makan. Dia sendiri pun kan dia tinggal 3 kul, lepas tu bila buat majlis di kalangan keluarga dia lah, nak targhib, nak motivasi supaya anak cucu dia tu minat khatam Quran, maka dia buat makan. Sebelum dia makan tu dia sudah 3 kul dia baca doa, lepas tu dia beri kuliah sikit kepada anak cucu dia supaya Quran ni dijadikan sebagai kalau peringkat dia lah muka peringkat budak-budak kan. Tak ngaji tafsir tu tak apa, baca Quran biar khatam. Dia buat gitu cara. Jadi kalau tanya anak lah, tak seduk gaduh kita nak buat khatam tu, dia pasti habis. Mana kalau kita tim kita 30 orang, biar khatam semua 30 juz dekat setiap orang, baru kita buat, baru puas hati, baru jadi. Kalau tidak jadi nak buat majlis lah bagi. Okey. Kalau tak ada apa-apa soalan, kita tangguh setakat tu lah. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.